Deklarasi Kuala Lumpur 2045 diterima. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Pemimpin Asia Tenggara menerima pakai Deklarasi Kuala Lumpur mengenai ASEAN 2045, masa depan bersama, yang menjadi asas kepada hala tuju pembangunan dan kerjasama serantau bagi 2 dekad akan datang. Deklarasi tersebut melambangkan pencapaian penting dalam komitmen negara anggota ASEAN untuk membina komuniti yang lebih berdaya tahan, inovatif, dinamik dan berpaksikan rakyat. Dokumen itu juga memberi gambaran bahawa ASEAN akan muncul sebagai pusat pertumbuhan di rantau Indo-Pasifik dengan tumpuan terhadap perpaduan serantau, identiti bersama dan akses yang adil kepada peluang ekonomi dalam kalangan penduduknya. Komitmen berterusan ASEAN untuk mematuhi prinsip-prinsip yang termaktub dalam Piagam ASEAN, Undang-Undang Antarabangsa dan Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu turut ditegaskan di dalam deklarasi tersebut. Deklarasi ini merangkumi 6 dokumen utama termasuk pelan strategik bagi setiap tonggak ASEAN iaitu politik keselamatan, ekonomi, sosio-budaya dan ketersambungan. Secara keseluruhannya, ia menetapkan 33 matlamat strategik dan 531 langkah konkret. Dalam perkembangan yang sama, Setiausaha Agung ASEAN Dr. Kao Kim Horn menyifatkan Deklarasi Kuala Lumpur 2025 ini satu permulaan dimensi baru yang berani dalam rangka pelan strategi jangka panjang yang amat penting bagi menghadapi ketidaktentuan global yang semakin meningkat.